Assalamualaikum dan salam bahasa saudara. Yang lalu kita dah kisahkan tentang huruf K dan A. K ada kandungan dan A alirkan idea dengan baik. Jadi sekarang ni ada seperkara yang ramai pelajar selalu lupa tentang bahasa. Ingat, bahasa ni bukan sekadar alat berkomunikasi, tapi juga cermin. Tahu, tampak bagaimana cara kita berfikir. Jadi itu yang saya selit huruf C untuk kita ceritakan tentang cermat bahasa. Cermat bahasa ni bukan bererti kena guna ayat bombastik. Bukan juga mesti petik peribahasa setiap baris. Cermat tu sendiri maknanya apa? Cermat. Berhati-hati. Jelas. Betul. Ya, sebab kita kena ingat, kalau sebutan kita salah, maksud pun boleh berubah. Kalau tata bahasa tunggang langgang, mesej pun akan hilang pegangan. Jadi waktu bertutur, pastikan setiap ayat tu lengkap. Ada subjek, ada predikat. Jangan kita cakap lepas tu berhenti. Macam orang yang tak ada idea. Contoh, jangan kita kata, saya rasa amalan membaca baguslah. Itu tak cermat namanya. Kita kena buat, saya berpendapat amalan membaca sangat penting kerana dapat sekian. Nampak? Kita akan nampak yang satu ni jawapan yang berisi, yang satu pula jawapan yang kosong. Menjadi persoalan macam mana kita nak latih diri kita ni, nak cermat bahasa, nak pula dah nak dekat kan hujan bertutur kita. Jadi saya sediakan 3 langkah yang saudara sempat buat. Saudara boleh dengar dan tiru. Saudara buka berita, ceramah atau rancangan ilmiah, dengar cara mereka sebut dan susun kata. Nak mudah, saudara tonton je semua video saya. Kemudian, baca dengan suara. Bila kita baca kuat, lidah kita ni akan belajar sebut dengan jelas. Ya, kalau kita baca secara mentalis, kesilapan yang berlaku pun kita tak sedar. Kemudian, elak campur bahasa. Ataupun kolokial ke, ataupun rojak ke. Contoh, setiap kali dapat soalan, jangan kita, okey, saya rasa, cuba tukar kepada, baiklah, saya berpendapat. Okey itu pun English tau. Jangan campur bahasa. Jadi ingatlah saudara, untuk huruf C ni, dia bukan sekadar tentang alat cara guna bahasa. Tapi huruf C ni, dia boleh ajar diri kita untuk kita jadi cermat. Cermat waktu menutur. Supaya kata kita tu tak terpelanting, atau senang kata, pentaksir tak akan salah tafsir. Jadi kita kena cermat. Baik saudara, bila kita dah cermat bahasa, jangan pula kita lupa lagi satu perkara tentang nada. Ingat, dalam ujian bertutur, bukan apa kita kata sahaja yang penting, tapi bagaimana kita nak menyampaikannya. Itu pun penting. Jadi huruf keempat ni dalam formula Kacip, huruf I maknanya interaksi dan intonasi. Interaksi ni maknanya hubungan. Contoh, kalau kita ujian berkumpulan, bagaimana kita hubungan kita dengan kawan-kawan kita. Ingat, kita ni bukan bercakap dengan dinding. Begitu juga dengan individu. Namanya individu. Tapi dalam bilik ujian tu nanti, bukan sedara individu, tapi akan ada pentaksir, akan ada orang lain. Jadi bagaimana cara kita tanggapi pandangan pentaksir. Bila pentaksir tanya soalan, saudara pun tanggap. Itulah hubungan yang saudara perlu jaga. Contoh, saya setuju dengan pendapat sebentar tadi, tetapi izinkan saya untuk tambah lagi satu pendapat. Macam tu lah. Jangan kita mencerca pendapat orang lain, tapi kita tambah. Bila kita buat macam tu, itu menunjukkan kita ni mendengar, ada hubungan. Bukan sekadar menunggu giliran nak bercakap. Dan itulah interaksi. Perkara ni boleh tunjuk kepribadian kita. Pelajar yang sopan, tersenyum, beri respon dan akan sentiasa tampak yakin dan matang. Baik, sekarang kita masuk ke intonasi. Intonasi ni sudah semestinya suara. Bagaimana kita nak kawal turun naik nada yang membawa emosi. Kalau kita cakap data macam tu je kan. Walaupun isi hebat, penilai pun akan hilang minat. Isi hebat jadi tak hebat. Jadi gunakan suara untuk hidupkan isi. Kalau cerita gembira, sampaikan dengan nada yang tinggi, dengan gembira. Kalau berbicara tentang masalah, rendahkan sikit nadanya bagi tampak
empati. Sebab dari intonasi ni, dia boleh membezakan tahap keyakinan kita. Kerana kalau keyakinan kita ni sekadar mendata saja, dan keyakinan ni bukan pada kuatnya suara saja, tapi pada kawalannya. Jadi saudara, waktu bertutur, hidupkan suara, buka jiwa dan sambungkan bicara. Kerana markah bukan diberi pada bunyi, tapi pada erti di sebalik nada yang saudara kongsi. Baik, huruf terakhir dalam formula kacip, huruf P. P ni bermakna penuh keyakinan. Ingat, ramai boleh hafal isi, boleh susun ayat cantik. Tapi, bila tiba giliran untuk bercakap, untuk bertutur, semuanya sirna, hilang. Pura-pura linglung. Bukan sebab tak tahu, tapi sebab tak yakin. Jadi, itu untuk ini kita katakan penuh keyakinan. Keyakinan ni kita tunjuk yakin bukan kita nak sombong, kita tahu boleh jawab, bukan. Kita bukan tampakkan diri ni berani kosong. Tapi keyakinan ni percaya diri bahawa setiap perkataan yang kita keluar, betul, dah cukup. Ingat, penilai ni tak minta saudara jadi pelakon. Cuma nak tengok saudara jadi diri sendiri. Diri sendiri sepatutnya kita kena sentiasa senyum. Duduk tegak bila jawab, pandang penilai, tanggap dengan baiknya. Itu sebenarnya boleh pengaruh markah. Walaupun tak tertulis, tapi saudara fikir sendirilah. Kalau semua benda ni dijaga secara warasnya, memang mempengaruhi. Walaupun tak tertulis kan. Tak apa kalau ada salah tata bahasa yang kecil, sebab yang penting bagaimana kita jaga keyakinan kita, aliran idea tak terhenti. Itulah sebenarnya. Kerana percayalah cakap saya, penilai ni lebih suka calon yang berterus-terusan jawab dengan penuh keyakinan daripada calon yang jawab tapi tak beri jawapan. Macam mana nak bina keyakinan? Caranya, latih. Bercakap setiap hari. Masih sempat saudara kalau saudara nak buat. Walaupun besok hujan bertutur saudara, masih sempat. Kita mulakan sekarang bercakap depan cermin. Perhatikan wajah dan gerak bibir kita. Jadi bila saudara bercakap depan cermin tu, otak saudara ni akan terbiasa memberi idea. Kemudian saudara boleh rakam suara sendiri. Dengar balik. Betulkan nada, tempo, sebutan. Itu antara yang boleh tingkat keyakinan. Yang paling penting sebelum masuk bilik ujian, berdoa. Ini kerana keyakinan sudah semestinya datang dari jiwa yang ada ketenangan. Jadi saudara, bila tiba hari ujian nanti, isi dah siap, aliran dah kemas, bahasa dah cermat, suara dah hidup, tinggal satu perkara saja, yakinlah dengan diri sendiri. Ingat saudara, nak berjaya bertutur, mudah sahaja. Jaga 5 perkara. K, kandungan. A, alirkan idea. C, cermat bahasa. I, interaksi dan intonasi. Dan P, penuh keyakinan. Dengan semua elemen ini, rencah ini akan membuatkan saudara mudah untuk bertutur. Renung peribadi, cermin diri.